Suatu hari, Amir dan kawan-kawan berada di kelas. Cikgu berikan masa tambahan untuk kamu siapkan projek kamu sehinggalah selesai. Weh korang, aku terjumpa video lucu ni. Jom tengok. Ish Amir, baik kita cari maklumat digital. Kita kan tak siap lagi. Ketika rehat, Amir telah menerima mesej yang menghinakannya. Menariklah mesej ni, nak kongsi dekat kumpulan kelas lah. Amir, jangan. Itu boleh jadi boleh cyber. Betul juga tu, saya tak fikir tentang perasaan orang lain pun. Sebelum berkongsi, fikir dahulu. Baiklah. Siapkan bersama-sama. Lagi beberapa minit je lagi sebelum cikgu masuk kelas. Baiklah murid-murid. Kamu tunjukkan projek kamu kepada saya. Boleh? Nah, cikgu. Baguslah projek kamu ni, Amir. Ke saya seorang saja. Ini semua daripada bantuan kawan saya. Bagus. Bagus semua sebab sudah siapkan kerja yang diberikan. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua sebab dah tolong siapkan projek ini. Tak ada apa pun, Amir.